Pak Menara 118. Oh, bapak usahanya lah dia menara tu. Pelan sikit pak. Dia lah dia angkut penumpang kan. Oh, itu kan ada 6 pagi sampai 8 malam aja. Kecuali hari Ahad dan tu gelap ya. Taman Tenaga. Jalan-jalan malam, nampak Menara 118. Malam-malam kita di KL. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Nampak Menara 118. Yang lain Menara KL pun dah jauh. Makin dekat, makin besar lah menara tu. Macam gini je lah. Tadi dari tepi, oh nampak pula MRT tu lalu. Slow sikit. Itu bebas dan Kelang. Situ kan? Tapi dah ini sangat pak. Kurang lah. Sunyi. Orang tak berapa sangat sekarang ni. Sebab kadang-kadang macam RP ni pun dia ambil antar stesen ya. Oh, bapak usahanya lah dia menara tu. Pelan sikit pak. Ni. Oh, bye TRX. TRM hai. Menara 118, Menara Merdeka. Sekarang kita dari sini. Kita ke depan. Goyang-goyang sikit. Masih nampak lagi menara tu ya. Masih nampak lagi menara tu ya. Apa Menara 118 tu. Oh, masih nampak lagi. Memang betul-betul tinggi ya. Slim dia. Slim tinggi. Dah tak nampak. Kita sekarang balik, tapi kita lalu dari sini ni. Jalan apa namanya ni? Tahu tak apa ni? Janji masih dari KL juga lah, tapi kita lalu dari jalan Kelang Lama ya? Ini Belum lagi kan, baru masuk jalan apa nama entah. Kalau tak buka maps kita tak tahu, tapi memang kita selalu lalu jalan ini, jadi tak payah buka maps. Jadi kita tahu jalan sini, tapi dah malam lah. Dah malam. Kita dah masuk jalan Kelang Lama. Selalunya kalau jalan dari sini kita balik kampung. Ni bukan balik kampung, memang sajalah ada hal kita pergi KL malam-malam. Tapi sekalilah macam gitulah kita tengok KL tadi. Tengok babi tadi tu manusianya bang. Tak habis lagi tadi, keluar lagi tadi. Sebab bila yang makan tadi tu buka lagi. Yang ke dalam tu je, dalam mall tu je, tak ada tutup. Yang belah luar tadi makan kan. Makan-makan masih buka lagi. Di situ ramai kan. Diorang ada macam-macam, ada kelak lagi apa semua.
penuh lah, Pak. Lagi malam lagi. Di orang malam kan baru banyak buka. Kan hotel depan tu. Penuh kan hotel-hotel situ. Tak sebab dari orang sana tu dia sepatutnya belum cuti tu, masih sekolah lagi dia orang ni. 2 minggu lagi baru cuti. Ada start 21, ada yang start 23, ada yang start 25. Tak tahu lah. Masing-masing ikut negeri juga sih. Di lorong bas pukul berapa je dah ni? Di lorong bas ni. Kenapa? Lorong bas sampai 8 malam je. Lorong bas. Oh ya, lorong bas lah. Lorong bas. Oh ya, ni lorong basnya. Ni sekali lorong bas. Dia lah diangkut penumpang kan. Oh, itu kan ada 6 pagi sampai 8 malam aja, kecuali hari Ahad dan tu Traffic. Pada mama dah membuncit betul ni perutnya ni. Satu nak beol, satu nak pipis. Jalan Kucing nama Kucai. Bunyi besi. Katanya sunyi tak sunyi, kata ramai tak ramai, tapi banyak kenderaan. Ini apa ni? Apartmen ni. Oh, ni lah yang dulu ada ni, ada Lotus kan dulu sebelumnya kan? Tesco. Dulu Tesco. Dia tu tukar Lotus, tak nampak lagi. Tukar jadi Mr. DIY mah. Konsep. Ada tak ada dah habis dah. Tak ada kot, mungkin tutup lah. Sebab kan banyak tempat dah tukar nama kita, jadi kurang masa. Taman Overseas Petaling Jaya Puchong. Kita jalan-jalan malam ya. Lama ni kita tak lalu sini kan. Kalau balik teman dulu kan kita mana ni pak. Dah lama kita tak ini. Apa Jalan lalu dari mana? Yang last itu dulu. Oh yang last itu ya, malam tu ya. Oh ya itu aja lah. Tapi kan dah berapa kali kan ini. Tahu dari Kesas dah. Nantilah kita ini bulan 6 ya. Bulan 7 Papa baru dapat cuti Sabtu Ahad yang tu pagi-pagi. Ziarah kubur. Kira macam belum gaji rasanya. The Pearl Hotel ya, Pearl Shopping Mall, Pulang Lama, Menara. Dah macam ginilah keadaannya. Semakin malam semakin ramai orang keluar. Tadi dekat KL tadi ialah area Bukit Bintang tadi memang ramai. Makin malam makin ramai. Banyak pendatang kan, banyak foreigner. Banyak orang dari luar lah Hasbah. Tak sempat nak ambil pun video tadi. Dah terlampau sangat ramainya orang. Dah pening kepala. Ni je lah kita jalan-jalan. Bas sahaja. Dulu mana kita yang masuk simpang salah situ ya? Itu tadi tu. Taling tu. Tapi keluar dulu. Oh iya, keluar itu Kesas.
Ini bukan yang hari tu bekas yang terbakar hari tu. Ada lagi. Oh, sana lagi. Ini yang baru Kesas. Ini flyover kendaraan. Oh iya ya. Baru nih. Masjid pun dah tutup. Masjid Klang Lama. Baru 35 km. Dah tadi 90 cuma dah tadi cukup sangat. Cuma kata kalau tak jalan, tak takut. salah jalan, mungkin kita akan sampai. Sampai awal dia tadi kau. Gelap ya. Taman Tenaga ke bawah sana, Taman Tenaga. Klang Lama. Ni kita kejap lagi, sikit lagi nak masuk Puchong Jaya. Oh, cantik bulan. Bulan purnama. Oh, gelap ya. Kita alih ke depan. Mitsui. Nak masuk tu, nak masuk perumahannya apa ni? Residen. Tu dah masuk Puchong. Masuk dah. Masuk dah kiri. Ni bas Rapid KL bertingkat dia. Yang tu kita nampak bas Rapid Penang. Wah, dia makan lagi. Kita dah lepas dari Klang Lama, dah masuk pula ke Puchong. Jadi sampai di sini dululah perjalanan kita, jalan-jalan malam di sekitar area KL. Kita dah sampai, kita tutup video ni. Tapi kalau malam ni memang masih ramai lagi lah. Masih ramai. Okay, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Masih ramai ya tengok. Harimau. Sotong. Semi sotong